Mekanik abang minyak hitam jalanan tular selepas membantu Diki Yao yang motosikalnya rosak pada lewat malam. Walaupun kos pembaikan RM145, dia tidak mengenakan bayaran dan menggunakan wang infak untuk membantu. Tindakan itu membuatkan Diki sangat terharu hingga memeluk dan mencium tangan mekanik tersebut. Selepas kejadian itu, Diki kembali mencarinya dengan niat untuk menyebarkan kebaikan dan membantu orang lain pula. Kisah ini menyentuh hati ramai dan menjadi contoh keikhlasan serta nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Satu 45. Abang pun ada 176. Boleh bayar ke? Ha? Nanti ada duit makan? Ha? Ha? Ada. Ada betul ada duit makan? Ada. Ha? Ada. Tak payah-bayar lah bang. Bang, jangan. Bang, tak payah-bayar bang. Saya tahu you susah. Tak apa. Tak apa. Okey. Kamu juga. Tak apa. Anggap ini rezeki you. Hari ni saya tolong you. Esok Allah tolong saya. Ini dah ada orang bayarkan. Sebab saya memang ada orang infak. Okey, tak payah bayar. Okey. Betul. 50. Tak apa. Tak payah bayar. Betul. Jom. Bang, Betul. Tak payah. Saya tahu you susah. Okey. Saya ini duit dah ada orang bayarkan. Okey. Tak apa. Hari ni saya tolong you, ada dugaan. Esok mana tahu saya susah ada orang tolong. Bang, 50. Sebab bayar 50. Tak apa. Upah je. Tak apa, tak payah. Upah pun dah ada orang bayarkan. Betul. Saya tolong you dengan ikhlas. Okey. You nanti ini tuan hantar saya untuk tolong you. Okey. Ya, saya banyak tolong. Tak apa. You balik. Bang, 50 ni ada. Tak payah. Bayar 50. Tak apa. Tak payah bayar. Dengar. You buat duit belanja saja. Betul. Dah. Baik. Kamu ya. Hati-hati ya. Balik ya. Banyak doa, banyak sabar. Okey. Sama juga saya ada salah. Kadang-kadang saya ada dugaan, you pun ada dugaan. Okey. Banyak tuan, banyak. Kita ada tuan kau, okey? Okey. Jom. Okey, balik. Okey. Hati-hati.